التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung pengajian kitab Fatih Faridatul Faraidi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdullah Al-Jambui. Insya-Allah kita sambung pada muka surat 26 rasanya. Rasanya muka surat 26. Tapi kita buka balik muka surat 25 bawah sekali tu. Muka surat 25 bawah sekali. Muka surat 25 bawah sekali. Pada keenam wahdahniyah, sifat salbiyah. Bagi faham molek nah. Jadi kita ulang kaji sikit nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab keenam. Sifat Allah yang wajib kita belajar yang keenam adalah wahdaniyah, iaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ingat, dia sifat yang kita reti dari sudut ternafi. Keenam wahdaniyah, iaitu esa. Sifat salbiyah, yang ni kita faham sifat salbiyah ni sifat yang ternafi. Bila sebut Allah itu esa, maka ternafi Allah itu berbilang. Faham kan? Sifat salbiyah ada berapa? Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan juga wahdaniyah. Qidam, Allah itu sedia ada. Faham kata Allah tu sedia ada, yakni tidak ada permulaan bagi Allah. Tu sifat salbiyah. Faham dari sudut ternafi. Ternafi Allah itu ada mula. Tu qidam. Ternafi Allah itu ada awal. Ternafi Allah itu ada mula. Ternafi Allah itu diadakan, dijadikan. Tu. Boleh dapat tu. Kemudian baqa. Baqa tu kekal. Sifat Allah baqa iaitu kekal. Okey. Mungkin tertanya-tanya, kenapa asyik ulang? Kau dah belajar? Tu kan. Baik. Jadi kena tahu satu benda, antara yang jikalau kita hafal pahalanya besar, iaitu sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan bagi Allah. Kita hafal tu pahala besar dah. Faham tu pula pahala besar. Kemudian bila mana kita faham, sembahyang makin lazat, semakin khusyuk. Sebab itu pengajian akidah ni kena, contoh kalau dah khatam kitab akidah tu, ulang balik. Dah khatam, ulang balik. Dah khatam, ulang balik. Agak rasa bosan, jangan ulang kitab sama, ulang kitab lain pula. Belajar kitab lain pula, walaupun ilmunya berulang-ulang. Sebab apa? Sebab kita semayang ni sembah. Bila sembah, kalaulah akidah kita salah, iktikad kita salah, semayang tak khusyuk tu satu hal. Semayang tu juga tak diterima. Dan juga sifat ketuhanan ni, dia Tuhan, dia jadikan kita, maka terlebih afdal kena kenal Allah. Seperti mana kita berusaha untuk kenal orang yang kita kasih, maka terlebih afdal untuk kita kenal Allah. Seperti mana kita dok hafal sifat-sifat suami kita, dia suka makan apa yang dia suka, bajunya saiz apa, begitulah sifat Allah lebih afdal untuk kita hafal. Tu. Jadi sebab tu pengajian akidah ni ada di dalam pengajian tu benda hok ulang supaya kita tak lupa. Okey, baik. Kemudian sebab kalau tuan-tuan nak tahu, pengajian kitab sifat 20 ni berulang-ulang di pondok. Siapa nama ni? Almarhum Tuan Guru Haji
almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, Sid Kedah, dekat Kedah. Beliau belajar kitab Faridatul Faraid, bukan pati, tapi beliau belajar kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Beliau belajar 7 kali sampai hafal ayat dalam kitab tu. Daripada kulit ke kulit hafal. Tu. Dan siapa lagi ada seorang tok guru pondok, dia ni waliullah. Wali, doa dia makbul. Doa dia makbul. Kalau orang jumpa dia minta doa, makbul. Pernah orang minta doa, minta kereta, makbul. Tapi meninggal dah. Dia punya wirid apa dia? Kitab Faridatul Faraid. Kita wirid 33. Dia baca juga 33. Tapi ada waktu dia free, dia akan baca kitab Faridah daripada awal sampai habis. Tu wirid je. Dia hafal, dia baca gitu. Duk baca. Tu wirid je. Punya lazat lah kitab akidah ni bagi orang yang benar-benar mencintai Allah, maka dia akan mencintai ilmu akidah. Kalau dia kurang mencintai ilmu akidah, maka cinta dia pada Allah tu juga sebenarnya kurang. Tu kita kena tahu benda tu. Dah. Okey, baik. Maka juga perlu kita ketahui ketika majlis ilmu ni pasti ada ujian. Apa ujian dia? Tiba-tiba speaker tak tu contoh ujian juga. Jadi menuntut ilmu ni kena sabar. Kena sabar. Baik. Kemudian keesaan Allah, erti Allah esa, yakni tunggal. Dan pada esa Allah ni 3 bahagian. Yakni yang perlu kita faham pada esa Allah tu, pada sifat esa ni 3 bahagian. Bukan sifat esa, sifat wahdahniyah Allah tu ada 3, bukan. Bukan ada bahagi 3, bukan. Tapi dari sudut kefahaman tu, kita kena faham 3 bahagian. Nak faham sifat wahdahniyah Allah macam mana? Maka kena faham 3 perkara. Tu maksud dia. Bukan sifat wahdahniyah tu ada 3 bahagian. Ada 3 juzuk, bukan. Tapi kita kena faham melalui 3 jalan ni untuk i'tikad kita tu benar dari sudut wahdahniyah. Apa dia? Pertama, tunggal pada zatnya. Zat Allah itu tunggal, yakni satu. Zat Allah tu juga satu. Satu dari sudut apa? Dia tidak berkongsi. Zat Allah ni tak berkongsi. Contoh kalau dia buat sesuatu perkara, dia tak berkongsi dengan orang lain akan buat satu perkara tersebut. Contoh mana? Kita bina surau. Kita buat seorang-seorang ke beramai-ramai? Kita buat beramai-ramai lah. Siapa yang pernah buat surau seorang-seorang? Ada tak dalam sejarah? Jin buat masjid pun beramai-ramai tau. Jin buat masjid pun beramai-ramai. Di Morocco ke Mesir, tak ingat tau. Ada satu masjid namanya Masjid Jin. Sebab masjid tu memang dibina oleh jin. Sebahagian juzuk sahaja dibina oleh manusia. Ada satu masjid tu dekat Morocco rasanya. Ke dekat mana kau tak ingat? Ke Mesir. Tak ingat tu. Tu. Jin buat masjid pun beramai-ramai, bukan seorang. Tu. Adapun Allah, kalau Allah bina masjid, dia seorang bina masjid, tidak ada yang bantu. Tu esa. Boleh faham tak? Baik, kemudian kedua, tunggal pada sifatnya. Sifat Allah ni dia tunggal, iaitu satu. Sekejap kita terang dulu. Ketiga, tunggal pada perbuatannya, perbuatan Allah. Sifat Allah tadi tunggal, yakni satu. Satu mana? Kudrah satu, iradah satu, hayah satu, basar satu, kalam satu, ilmu satu. Bukan sifat Allah tu satu saja. Tak. Sifat Allah tu banyak. Bukan satu. Tapi apa yang dimaksudkan sifat Allah tu satu-satu? Dia lebih baik ginilah. Sifat Allah tu satu-satu. Bukan sifat Allah tu satu. Sifat Allah tu satu-satu. Apa maksudnya? Kudrah satu, iradah satu, hayah satu, ilmun satu, basar satu, sama' satu, kalam satu. Faham tak?
Sifat Allah tu banyak, tapi setiap sifat Allah tu satu. Bukan Allah tu ada dua kudrah, bukan Allah itu ada dua hayah, bukan Allah itu ada dua iradah, bukan Allah itu ada dua sama, bukan. Dia satu. Tapi sifat dia banyak, tak terhingga. Sifat Allah tu tidak terhingga, terlalu banyak. Dan kesemua sifat Allah tu sempurna, tidak ada cacat celanya walau sedikit, tidak ada kekurangan, semuanya sempurna. Ketiga, tunggal pada perbuatannya. Okey, jadi kita bahas satu-satu. Okey, tunggal pada zatnya, dua bahagian pula. Kan tadi kita belajar sifat Allah wahdaniyah ada tiga bahagian yang perlu kita faham. Wahdaniyah. Wahdaniyah. Ada alih ke tak? Sifat Allah wahdaniyah. Baik. Ada tiga perkara yang perlu kita belajar. Yang perlu kita faham dari sudut sifat Allah wahdaniyah. Apa dia? Wahdaniyah apa maksudnya? Tunggal. Anak tunggal maknanya anak satu. Isteri tunggal maksudnya isteri satu. Faham tak? Okey, baik. Jadi yang pertama, wahdaniyah dari sudut apa? Yang pertama, wahdaniyah dari sudut zat. Dari sudut zat. Yang kedua, wahdaniyah dari sudut sifat. Yang ketiga, wahdaniyah dari sudut af'al. Af'al ni maksudnya perbuatan. Okey. Jadi daripada sudut zat ada dua bahagian yang perlu kita faham. Bahagian pertama apa? Tengok kitab. Satu, zatnya tidak bersusun, tidak berapa tu? Dalam kitab Rumi tu dia apa? Berkapuh, bergabung berkapuh tidak berkapuh. Kat nota kaki dia tulis apa? Tak ada. Saya tak bawa kitab Rumi. Zatnya, zat Allah tu tidak bersusun, tidak berkapuh hingga boleh beri apa tu? Hingga boleh berbelah. Berbelah bagi. Berbelah bagi. Titik situ. Bersalahan zat makhluk bersusun, berkapuh. Bergabung bergabung, berkapuh tu bergabung. Boleh berbelah bahagi. Dan bersusun, berkapuh, inilah dinamakan muttasil pada zat. Baik. Jadi zat Tuhan ni gini. Dari sudut ilmu makulatu asyarah, dia ada satu lagi ilmu dalam ilmu akidah yang perlu kita belajar. Kalau kita belajar ni tuan-tuan, kita belajar kitab makulatu asyarah. Kitab makulatu asyarah ni pendek je. Dia kalau ngaji kitab tu 10 kali datang khatam insya-Allah. Tu akan datang kalau nak ngaji kitab makulatu asyarah. Ada yang dibahaskan dalam kitab makulatu asyarah ni kam muttasil kam munfasil. Apa dia? Okey, gini. Contoh kertas. Contoh kertas. Dah bawa juga kitab. Boleh pinjam helai yang kertas. Pinjam ada. Kertas apa-apa je lah. Okey. Ada benda yang boleh kita belah, ada benda yang boleh kita potong. Jazakumullah khairan jazak. Ada benda yang boleh kita belah, ada benda yang boleh kita potong, ada benda yang boleh kita, dia ada tiga. Okey, gini. Tengok contoh. Perkara yang boleh kita potong. Benda hok panjang. Bila panjang kita boleh potong jadi dua. Faham Adapun kalau dia ada lebar, kita boleh belah pula. Tadi potong gini. Lepas tu belah sini pula. Ada satu kedalaman tu orang panggil apa tu? Kalau contoh macam rostrum ni. Rostrum ni dia tebal. Bila tebal kita boleh potong ikut tengah. Belah dia, tebang dia. Okey. Kalau dia nipis macam kertas ni,
boleh tak potong dari sudut macam rostrum ni? Tak boleh potong melainkan kalau dia buat satu lagi pisau yang lagi tajam, boleh belah pula kertas ni. Okey. Jadi ada 3 keadaan, kita potong, kita kerat potong, ataupun kita belah. Gini payah agak ni. Tu Okey, kalau panjang kita boleh potong. Betul Kalau ada lebar macam mana? Ada lebar contoh macam ni. Macam kertas tadi. Kalau panjang kita boleh potong. Kalau lebar kita potong belah sini. Nah, ni kan lebar. Ni lebar orang panggil Ni panjang. Okey. Tiba-tiba ada satu lagi dia 3D. Dia 3D. Dia ni potong belah tengah pula. Jadi ada 3. Potong dari sudut gini, potong dari sudut gini, potong dari sudut belah tengah pula. Sama ada atas ataupun tepi. Faham Jadi 3 sudut kita boleh potong. Dalam Melayu dia ada 3 istilah tu. Potong, belah, seingat saya belah yang lebar. Kalau yang ni apa orang panggil? Tebang tebang. Dia ada 3 sebenarnya. Kerat. Kerat potong kan sama ke? Sama juga. Tapi orang sekarang potong semua benda, orang panggil potong. Gitulah contoh. Okey, baik. Kemudian, jadi manusia dia boleh 3. Kita ni boleh potong, belah 2. Belah boleh, potong boleh, kerat boleh. Maknanya 3 sudut boleh potong. Dari gini, macam gini, satu lagi lebar. Faham Potong gini, rostrum, ataupun potong gini, ataupun belah bawah. Tengah tu belah. Tu 3 benda. Adapun Tuhan tidak. Tu beza zat Tuhan dengan zat kita. Zat kita boleh potong, zat Tuhan tak boleh potong. Pasal apa? Sebab Tuhan, zat dia tidak berjuzuk. Zat dia tidak berbentuk. Zat Tuhan tidak bersaiz. Zat Tuhan, apa lagi? Tidak berbentuk, tidak bersaiz, tidak ada berat, ringan, tak ada. Tidak ada warna, tidak ada arah, tak ada. Oi, pelik macam mana tak ada arah. Cuba tengok rostrum ni. Arah sana ada, arah sini ada, ni ada. Tuhan tak ada arah. Tidak bermasa. Sebab masa tu juga makhluk. Boleh faham Kena faham elok-elok ni. Sebab bila kita belajar gini, taklah mudah kita bercakap ikut nafsu. Taklah mudah kita bercakap tanpa ilmu tentang Tuhan. Baik. Bila zat makhluk dia boleh potong gitu, zat Tuhan tak boleh potong gitu. Tu boleh dapat Maknanya apa? Maknanya zat yang boleh dipotong itu namanya bersusun. Dia faham tak? Itu namanya bersusun. Macam kita bersusun. Tangan, cantungan badan, cantungan jari, cantungan kaki, rambut tu bersusun, tersusun, bersusun. Adapun zat Allah tidak bersusun. Bila dapat tu muttasil orang panggil. Kena faham elok-elok ni. Bila mana pula kita duduk atas kursi, kita menetap atas kursi, kita pula menumpang pada sesuatu. Bersusun juga tak tu? Bersusun dari sudut menumpang. Bersusun dari sudut cantung tidak. Adapun Tuhan dia tidak berhajat pada sesuatu. Bila mana kita duduk, kita berhajat pada kursi. Kalau kata Tuhan duduk atas arasy, bermakna Tuhan berhajat pada arasy. Bila mana Tuhan berhajat pada makhluk, faham kata Tuhan itu lemah. Dah Tuhan lemah ke tidak? Tidak. Tuhan tidak lemah. Sama juga Tuhan tidak berhajat pada sembahyang kita. Kita yang berhajat pada Tuhan, sebab tu kita sembahyang. Boleh faham hati-hati tuan-tuan. Ini disebabkan kita nak tabayun. Ni saya kena sebut AJK Masjid Surau kena hati-hati. Saya dengar ada orang mengajar tanpa tauliah. Dia mengajar tanpa tauliah, cakap pasal ketuhanan. Tapi salah. Berlaku dekat Bukit Indah.
bulan ni, bulan Julai berlaku. Saya husnuzan dan saya tabayun. Betul ke tak ada tauliah? Jadi Isnin lepas saya pergi Jabat Agama, pergi bahagian undang-undang syariah. Bila kita tanya dia ada tauliah ke tak, jawabnya tak ada. Tauliahnya ditarik bulan 12 tahun lepas sebab mengajarkan akidah Wahabi, akidah Tuhan duduk atas langit. Jadi tanya lagi ada isu lain tak? Ada rupanya. Bila dah borak-borak tu, dia ada tauliah lain tak? Ada, tauliah guru Quran. Tapi tauliah guru Quran boleh tak mengajar tadabbur? Tak boleh. Tu jawapan daripada undang-undang syariah dekat Jabat Agama. Kalau mengajar juga bab tadabbur, boleh kena tangkap. Hati-hati tu. Sebab apa? Rupanya ada isu juga. Jadi bila kita dengar mula-mula saya husnuzan, lama-lama saya percaya. Pasal apa? Ada bukti. Dia mengajar kata Tuhan duduk atas langit tu, ada video. Dia mengajar kata tu kata sembahyang qada sembahyang tak perlu. Dia mengajar gitu. Tidak ada qada sembahyang. Kalau tinggal sembahyang cukup taubat. Ini lagi terus daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lagi terus daripada 4 mazhab. Pandangan muktamad di sisi 4 mazhab ada qada sembahyang. Tapi dia mengajar tak ada. 4 isu besar sekarang. Kata Tuhan duduk atas langit. Pasal apa? Dalam video tu kata surah Taha ayat 5. Saya tengok video tu. Asatizah bagi kita. Saya tengok surah Taha ayat 5. Dia kata Tuhan duduk atas langit. Allah yang sebut. Takkan kita nak lawan Tuhan? Dia cakap gitu. Oi, bahaya lagu ni. Ngajar tadabbur tanpa ilmu bahaya, berdosa. Kalau dah cakap gitu dah jadi tafsir. Man tafassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang tafsir Quran bi ra'yihi dengan pandangannya sendiri. Ulama tafsir pandangannya dengan nafsu tanpa ilmu. Falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Maka dia telah menempah tiket ke neraka. Maksudnya apa? Tafsir tanpa ilmu berdosa besar. Hati-hati lah. AJK Masjid Surau jangan panggil lah. Nanti kita bagi tahu siapa dekat AJK Surau ni. Nanti kita sebut siapa nama. Saya tak nak sebut kat sini. Awam ramai. Jadi kita sebut kat AJK je lah supaya berhati-hati. Dari sudut berhati-hati terlebihnya adalah AJK Helwah. Ni saya terus terang. Pasal yang mengajar ni ustazah. Yang saya sebut ni ustazah. Tauliahnya kena tarik bulan 12 tahun lepas. Empat, satu, Allah dak atas langit. Yang kedua, kata tak ada qada semayang. Yang ketiga apa? Siapa yang ni saya dengar ni bukan dekat Bukit Indah je. Kangkar Pulai pun saya dengar. Dekat Kulai, yalah Kangkar Pulai dan Kulai. Kulai Mahala ke Senai. Kulai pun saya dengar. Apa dia? Katanya, dan juga Kampung Melayu. Kampung Melayu. Katanya tidak ada, tadi apa dia? Dia kata, orang yang hafal Quran 30 juz, termasuk budak-budak madrasah tahfiz, kalau hafal Quran 30 juz, tapi tak ada tadabbur Quran, tidak tadabbur, maka sia-sia hafal Quran. Berat lagu tu. Berat lagu tu. Sebab banyak hadis tentang hafal Quran, tentang baca Quran. Dalam hadis tak sebut, tak kata pun tadabbur. Baca sahaja walaupun tak tahu makna. Satu huruf, 10 pahala. Jangan main-main. Yang keempat apa dia? Dia kata solat sunat isyraq. Yang ni buat hukum fiqah pula. Dia kata solat sunat isyraq 1 jam suku selepas subuh. Salah. Itu duha. Solat sunat isyraq ni bila? Habis waktu subuh, masuk waktu syuruk. Syuruk tak boleh semayang. Waktu syuruk berapa minit? 15 minit lebih kurang. Maknanya habis waktu subuh, waktu syuruk 15 minit. Lepas 15 minit waktu syuruk tu, bagi orang yang pegang pandangan kata solat sunat isyraq, lepas 15 minit habis solat subuh, waktu subuh habis, tambah lagi 15 minit, itulah waktu isyraq. Maka di situlah semayang sunat isyraq. Maka semayang sunat isyraq adalah 15 minit selepas waktu subuh. Bukan 1 jam. 1 jam suku tu waktu duha. Banyak lagi yang saya dengar salah hukum ni. Jadi jangan panggil lah, kalau boleh.
Yang saya dengar dia buat rayuan untuk sambung tauliah. Qadi Johor Bahru tak izinkan. Sampai sekarang tak izinkan. Dah ditegur dah. Supaya berhati-hati. Kantoi nah, 2 minggu lepas mengajar tanpa tauliah. Jangan panggil lah. Boleh nak panggil, melainkan sudah bertaubat. Taubat, belajar dulu, baru ngajar. Ingat, tadabbur Quran ni. Tadabbur ni sebahagian daripada tafsir. Kena tahu ni. Ni sebelum saya cakap ni, saya minta izin daripada sahabat, ustaz-ustaz Jabatan Mufti, Jabat Agama. Boleh ke kita cakap bab ni? Mereka galakkan supaya kita ni berhati-hati. AJK Masjid dan Surau memanggil orang yang tidak berkelayakan untuk bercakap berdosa. Allah tanya, kenapa kamu panggil orang yang bercakap tentang agama tanpa ilmu? Kamu telah memanggil orang buat fitnah tentang agama. Berdosa. Jadi AJK Masjid nak panggil pun kena hati-hati. Kena panggil orang yang ada berkelayakan bercakap baru boleh panggil. Cek dulu latar belakang dia. Termasuk saya, nak panggil saya, cek dulu latar belakang saya. Bukan kita nak bangga, tapi AJK dia kena berhati-hati. Bila kita panggil orang yang tak berkelayakan untuk bercakap, bila mana dia bercakap beragama salah, AJK juga dosa. Sebab kita menjadi punca orang tu bercakap di sini. Faham tak? Ni hati-hati lah. Kalau tak setuju, silakan. Habis kita cakap pun. Jadi saya tanya juga, dekat bahagian undang-undang syariah, apa yang dikenakan denda bagi AJK panggil orang yang tak ada tauliah mengajar? 2, bila dia mengajar dekat satu tempat, AJK tak ada seorang pun halal, setiap AJK kena denda. Apa dia? Pertama, ni AJK kena tahu. Anda kena tahu kan? Yang pertama, setiap AJK kena denda 1,000. Yang kedua, kalau tak denda 1,000 pun kena masuk penjara 6 bulan. 6 bulan tau. Lama. Ada, saya ambil gambar buku peraturan tu. Dia kat Jabat Agama. 6 bulan kena masuk penjara. Yang pertama, sama ada kena denda 1,000 atau kena denda masuk penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Tu. Itu dari sudut AJK. Ada pun dari sudut orang yang mengajar, kena denda 5,000. Orang yang mengajar tanpa tauliah kena denda 5,000. Banyak tu. 5,000 tu saya boleh beli telefon. Kalau rosak. Allahu Akbar. Kita ni kalau tak berkelayakan untuk bercakap, baik diam. Jangan ngajar. Sebab kita telah buat fitnah tentang agama. Bagi faham elok-elok. Tadabbur ni bukan fardu ain. Saya ulang sekali lagi nah. Tadabbur Quran bukan fardu ain. Silap siapa yang cakap tadabbur Quran tu fardu ain. Itu bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Belajarlah tadabbur, tak ada masalah. Bahkan belajar tadabbur tu mulia sebab kita memahami isi Quran. Tapi belajar tadabbur dengan ahlinya, bukan dengan orang yang bukan ahli. Hati-hati nah. Hati-hati situ. Baik. Itu dalam video tu baru surah Toha ayat 5. Belum tanya lagi tentang ayat Quran tentang yadun, diterjemahkan pula dengan tangan. Belum tanya lagi tu. Tak tahu pula uraian dia kan. Tu nah. Hati-hati nah. Jangan panggil orang yang tidak ada tauliah di negeri Johor tu. Hari Jumaat lepas, semua guru-guru yang ada tauliah kena pergi Masjid Airport. Jumaat lepas. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 pagi. 9 pagi sampai 11.30 pagi tu, cerita tentang apa? Tauliah saja. Atau cerita pula tentang ajaran sesat di negeri Johor. Jadi salah satu ajaran sesat di negeri Johor yang telah diwartakan. Maksudnya kalau mengajar ajaran ni boleh kena tangkap. Maknanya difatwakan sebagai sesat dan diwartakan. Apa dia? Iaitu fahaman Syiah, fahaman apa lagi? Wahabi dan beberapa yang lain lah. Allah duduk atas langit tu fahaman Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah kan gitu. Kena hati-hati. Itu penting belajar sifat 20. Bila kita belajar sifat 20, oh gini fahaman akidah yang sebenar. Bila datang pula fahaman akidah yang salah, tertolak. Sebab kita faham dah. Bila faham, salah ni.
Nah. Jadi hati-hatilah. Berlaku dekat Bukit Indah 2 minggu lepas. Baik. Dan juga minggu lepas kita timbalan pengurusi masjid Helwah minta tolong kita. Dia kata ustazah ni nak mengajar di masjid di taman rumah saya lah. Saya tak galakkan sebab 4 besar tadi dia sebut salah hukum tu. Kita takut kalau dia mengajar tajwid tu dia cerita bab lain tu, risau. Kalau tak nanti Allah tanya saya, kenapa benarkan orang yang tak berkelayakan cakap kat masjid? Kita pula yang berdosa. Tapi itulah hilwahnya kawan mak saya. Macam mana nak cakap baik-baik? Kena jaga pula hubungan. Itulah. Tapi cakaplah benar walaupun pahit. Pahit ni rasa ni. Tapi cakaplah benar. Itulah. Jadi sahabat saya di Jabatan Mufti tu, Ustaz Fatih, Ustaz Akram di Jabatan Mufti tu. Siapa lagi di Jabatan Mufti? Ramailah. Mereka nasihatkan kita bagi tahu benda ni. Hati-hatilah. Baik, seterusnya. Jadi zat makhluk ni bersusun, adapun zat Allah tidak bersusun. Okey, kemudian kedua, zat Allah tidak berbilang 2, 3. Itulah. Zat Tuhan tidak berbilang. Kerana tidak berbilang, gini. Adapun Tuhan itu tidak ada 2, 3, 4, 5. Tadi zat Tuhan tidak bersusun. Maknanya tak ada banyak zuzuk dan tidak boleh dibelah bahagi. Adapun makhluk boleh dibelah bahagi. Macam ni, kita bagi contoh tadi, boleh dibelah bahagi. Kemudian yang kedua, kita faham yang kedua apa dia? Zat Tuhan tidak berbilang. Ni yang pertama, tidak bersusun. Kita tulis yang ringkas lah. Tidak bersusun. Yang kedua apa dia? Yang kedua, tidak berbilang. Kerana tidak berbilang, tidak ada 2 Tuhan, tidak ada 3 Tuhan. Contoh. Kan dalam Quran kerana lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah di dalam bumi itu ada 2 Tuhan, ada Tuhan yang lebih, la fasadata, melainkan Allah, ada Tuhan melainkan Allah, la fasadata, maka musnah, binasa. Ulama usuluddin, ulama akidah tafsir, musnah binasa, yakni maka tak ada alam ini. Gana tu, tengok contoh ni bumi, yang ni langit. Langit tu saya tak tahu nak lukis gana. Habis faham gitu ni bumi, ni langit. Kalau Tuhan ada 2. Kalau ada Tuhan 2. Tuhan 1, Tuhan 2. Ni bukan Tuhan ni nak bagi faham je. Ni bukan Tuhan. Nak bagi faham je. Tuhan 2. Baik. Tuhan 1 nak jadikan bumi. Tiba-tiba Tuhan 2 tak nak jadikan bumi. Ada tak bumi? Itu soalan. Kalau makhluk, suami nak cakap ni. Ada orang yang belum kahwin. Suami nak buat apa? Suami nak buat kerusi. Buat kerusi Kalau cakap buat anak lain macam lah. Suami nak buat kerusi. Isteri tak nak buat kerusi. Baik, ada tak kerusi? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Pasal apa? Suami ada kuasa veto. Adapun Tuhan, kalau katalah sama-sama kuasa. Tuhan 1 nak jadikan bumi, Tuhan 2 tak nak jadikan bumi. Maka ada tak bumi ni? Kejap ada, kejap musnah. Kejap ada, kejap musnah. Kejap ada, kejap musnah. Berapa kali kita lahir kat bumi? Gitu Kita lahir sekali saja. Berdapat jadi mustahil lah Tuhan tu ada 2. Itu satu. Yang kedua, andai kata Tuhan 1 dia nak jadikan bumi. Tuhan 2 dia tak nak jadikan bumi tapi dia jadikan langit. Tenang. Okay, Tuhan 1 jadikan bumi, Tuhan 2 jadikan langit. Lama-lama gaduh tak? Gaduh. Kenapa? Kerana mereka akan berlawan. Siapa lebih hebat? Langit ke bumi? Aku lagi hebat. Bumi ada banyak makhluk. Ikan. Apa lagi? Manusia, tumbuh-tumbuhan. Kan langit pun cakap juga. Langit ada banyak makhluk. Malaikat lagi tak terhingga. Makhluk Allah yang paling banyak adalah malaikat. Ada gaduh situ.
Jadi bila gaduh situ, siapa yang lebih hebat tu? Jadi pula ada Tuhan yang kurang hebat, ada Tuhan yang lebih hebat. Kan belaga tu. Kalau begitu, bila kata Tuhan satu, katakanlah Tuhan satu jadikan langit, Tuhan dua jadikan bumi. Andai kata kita kata gini dah. Kita kata gini, Tuhan satu, belajar lagi tau. Tuhan satu lebih hebat. Tuhan dua kurang hebat. Jadi nampak pula Tuhan dua kurang hebat. Baik, sifat kurang ni sifat Tuhan ke sifat makhluk? Sifat makhluk, maka mustahil Tuhan dua dipanggil Tuhan. Faham tak? Jadi tak ada Tuhan dua. Boleh faham tak? Tu. Lepas tu, Tuhan satu lebih hebat. Ada kekurangan tak pada Tuhan satu? Ada juga. Kenapa? Sebab Tuhan dua nak jadikan bumi. Maka Tuhan satu berhajat pada Tuhan dua untuk menjadikan bumi. Dia tak mampu jadikan bumi. Kurang juga Tuhan satu. Boleh faham? Maka ada dua Tuhan tu mustahil. Lau kana fihima. Gana ayat tu? Ayat Quran tu? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Tak ingat ayat Quran? Kalaulah ada Tuhan lain di bumi, ada Tuhan lain melainkan Allah, la fasadata, nescaya musnah bumi tersebut. Boleh dapat kan? Yang pertama, wahdaniyah, dari sudut zat, Tuhan tidak bersusun, dia tidak ada juzuk. Yang kedua, tidak berbilang. Yang pertama tu dari sudut kam muttasil. Yang kedua dari sudut kam munfasil. Tu. Bukan sekadar zat, sifat dia pun tidak berbilang. Kudrah Tuhan tidak ada dua. Kudrah Tuhan satu. Iradah Tuhan tidak ada dua. Iradah Tuhan satu. Zat Tuhan tidak ada dua. Zat Tuhan satu. Boleh dapat kan? Dah kalau zat Tuhan tak ada dua, tiga boleh tak? Ni pertanyaan yang bagus. Tu kan? Dua tak ada, tiga mimba bila aula lagi tak ada. Tu. Pernah berlaku kat Terengganu, kami belajar dengan masa tu belajar dengan Ustaz Rohaizam rasanya. Ustaz Rohaizam. Ada seorang pakcik tanya, zat Tuhan kan satu, tidak dua. Kalau tiga macam mana pula? Jawabnya mimba bila aula. Kalau dua bukan, maka tiga dan seterusnya pun tidak. Itulah. Okey, habis itu. Baik, kedua. Tu. Okey, sekejap. Dan wajib bagi Allah tunggal pada zatnya. Ternafilah erti. Ternafilah. Yang ni erti bagi ternafi tu. Tak daklah pada Tuhan dua-dua kam itu. Mana dua-dua kam? Kam muttasil, tidak bersusun. Atas kali tu. Kam munfasil, bawahnya tidak berbilang. Tu. Yakni kam muttasil atau kam munfasil pada zatnya itu. Ni secara ringkasnya gitu. Cukup kita faham gini pun dah lepas dah fardu ain. Ni kam tidak bersusun, kam muttasil. Yang kedua tidak berbilang, kam munfasil. Tu. Kam muttasil apa? Sambung. Munfasil apa? Pisah. Pisah menunjuk kata ada dua Tuhan. Sambung macam mana? Ada satu juzuk, gabung dengan satu juzuk, gabung dengan satu juzuk. Orang panggil bersusun. Boleh Muttasil apa? Munfasil apa? Munfasil berpisah. Ada dua Tuhan, tiga. Tu semua tu mustahil. Tu. Jangan kira tajwid. Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Tu lain. Tu lain. Takkan nak syarah juga tajwid. Bukan sini kelasnya. Kelas tajwid datanglah di waktu lain. Yang ada kelas tajwid. Habis itu. Tunggal pada sifatnya, sifat Allah dua bahagi pula. Satu. Tiap-tiap sifat Allah itu satu-satu. Tu dia kata. Sekali lagi. Tiap-tiap sifat Allah itu satu-satu. Dia tak kata sifat Allah itu satu. Kenapa? Kerana kalau kata sifat Allah hanya ada satu, kufur. Kafir terus. Sebab apa? Sebab sifat Allah tu banyak. Qudrah, iradah. Apa lagi? Hayyun, sama, basar. Kalam, ilmun. Ada banyak sifat Allah.
Dulu saya ingat lagi Baba Yazid terang kan. Baba Yazid, nak tahu Tuan Guru Yazid terang macam mana, kita sambung lepas azan insya-Allah. Lepas azan. InsyaAllah.